Kereta aku ni baru je siap cat dekat Bro Auto Paint Garage. Color memang cantik, semestinya cantik. Cuma ada satu masalah yang aku rasa sekarang ni tak cantik. Kalau korang nak tahu, tengok video ni sampai habis. Aku kena tunjuk dekat korang sebab bahagian bawah aku ni dah berkarat, kusam, pudar, semua segala benda adalah dekat bawah kereta ni. Untuk pengetahuan korang, dekat Bro Auto Paint Garage ni ada menyediakan servis anti-rust. So, apa benda pula anti-rust ni? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Lepas korang tengok, mesti korang akan tahu. Dan mula-mula sekali, diorang akan cabut and buka semua part-part tayar korang. And first kali korang boleh tengok dekat bahagian drum aku ni dah berkarat. Aku rasa bukan aku seorang je, korang pun mesti sama. Sebelum nak buat anti-rust, part-part plastik dekat bahagian bawah kereta ni semua dia akan buka. And contohnya safety bar aku pun dia akan buka. And kalau ada benda-benda yang sensitif terhadap air, diorang akan buat masking. Jangan risau. And first step korang boleh tengok, diorang akan cuci semua secara detail dekat bahagian bawah kereta aku ni. Segala jenis habuk, pasir-pasir yang melekat dekat bahagian bawah kereta korang tu semua diorang akan cuci. Banyakkan kereta sekarang ni dari kilang memang diorang tak buat anti-rust, kecuali kereta yang mahal. And second step pula, diorang akan tembak dengan sabun special untuk buat detail brush dekat bahagian bawah kereta korang. Kali ni memang betul-betul detail and real. Semua bahagian bawah tu diorang akan berus and segala daki tu korang boleh tengok semua akan keluar. Lepas tu dekat bahagian sport ring ni pun semua diorang akan cuci dari bahagian luar sampailah bahagian dalam. Confirm bersih. Lepas dia dah berus and cuci dekat bahagian bawah ni, diorang akan tembak air and then diorang akan keringkan sekali. Kalau korang semua betul-betul sayangkan kereta, korang kena buat anti-rust yang macam aku buat ni. Dan benefit bila buat anti-rust ni sebab dia ada vibration dampening, anti-rust, anti-stone chip, dan dekat bahagian bawah kereta korang pun terjaga. And then lepas dah buat detail wash, diorang akan buat fully masking dekat body kereta korang. Example, korang boleh tengok dekat sini, dekat bahagian suspension, dekat bahagian exhaust, semua diorang akan buat fully masking. And then barulah korang boleh tengok waktu ni diorang dah start progress untuk buat anti-rust dekat kereta aku. Benefit bila buat anti-rust ni, bahagian bawah kereta korang tu memang susah nak berkarat. Untuk pengetahuan korang, bahagian bawah kereta ni paling berisiko sebenarnya untuk berkarat. Yelah, kadang-kadang kan hujan, kadang-kadang kan banjir. Dengan adanya anti-rust ni, dia akan protect semua bahagian bawah kereta korang ni daripada berkarat. Bonus, korang akan feel noise reduction waktu tengah drive up to 30 to 50%. Maksudnya waktu korang tengah drive tu, bunyi dengungan tayar tu akan berkurang. Untuk ketahanan anti-rust ni, korang jangan risau. Korang akan dapat lebih kurang 5 tahun plus ataupun 10 tahun boleh sampai. Sebab dekat Angah ni dia menggunakan rubber base by Dunlop. Aku ni dah jauh sikit, kereta dah 4 tahun baru nak buat anti-rust. Sekarang ni kereta dah keluar showroom pun terus buat anti-rust. So bila dah siap anti-rust semua, korang boleh tengok hasil lepas aku buat anti-rust. Memang semua dekat bahagian bawah ni semua nampak baru. Yang ni contoh aku close up dengan gambar. Korang tengok semua nampak baru. So kalau korang nak buat anti-rust dekat area Selangor ni, korang cari je Bro Auto Paint Garage ataupun korang pergi je dekat nama yang aku dah tag dalam video ni, Bro Sis Auto Garage.